Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka Kemajuan Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam stas dulang kecemerlangan. Kembali lagi anda di Estate TV Sensasi Terkini. Saya Nurkisha Sofia, wartawan Estate TV. Hari ini, 6 November 2025, Khamis, sekolah kami telah mengadakan program pengurusan jenazah untuk semua pelajar tingkatan 3 dan sesetengah kelas tingkatan 4. Program ini diadakan di Sarawak Al-Huda SMK Seri Tanjung. Sekolah kami juga telah menjemput penceramah terkemuka iaitu Ustaz Muhammad Faris bin Muhammad untuk mengetuai kursus ini. Cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama, nasib di sana baikkah atau sebaliknya. Amalan dan takwa jadi bekalan, sejahtera bahagia pulang ke sana. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan isteri. Apa mungkin pahala dikirim? Berbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula. Sesal dan insaf tak berguna lagi, hancurlah jasad di mama bumi. Berpisah sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata, yang pergi takkan kembali lagi. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama, nasib di sana. Baiklah, kembali lagi kita dengan contoh jenazah lelaki sebentar tadi. Okey, nak tanya satu soalan. Apa pengalaman awak lepas naik keranda tadi? Macam naik taksi 5 bintang lah. Baiklah. Itu sahaja perasaan daripada contoh jenazah lelaki kita. Alhamdulillah, selesai sudah kursus pengurusan jenazah kita pada hari ini. Jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Faris bin Muhammad kerana sudi menunjuk ajar kepada pelajar SMK Seri Tanjung. Itu sahaja laporan daripada kami di Estate TV Sensasi Terkini.